Laksa panjang smoked duck. First time ni aku jumpa orang buat laksa panjang diletakkan dengan smoked duck. Sedapnya bau wangi. Naik bau limau tu. Bismillah. Nasi goreng ni memang guna overnight. Bau daun limau dan juga aroma tomat naik dah secukup rasa. Jom kita akan makan dia punya ayam percik. Untuk sos buttermilk ni kalau kau tak cukup, korang boleh tambah lagi, okey? Sebab ni kau boleh refillable dekat atas meja akan letak. Kau letak lah sampai dia rugi. Untuk sos ayam percik ni datang juga dengan sup dan juga air asam. Gandang. Ayam tu berasa roasted dan rempah dan paling penting dia lembut, juicy, tak kering. Untuk dia punya buttermilk dia memang berlemak plus percik flavor. Suka pedas sila ambil yang spicy, tapi bagi aku beta ambil mix lah, mix lagi sedap. Tapi korang jangan risau, kau boleh tambah sendiri punya sos. Serta dia bagi juga kondimen tau, sayur-sayur, kentang dan juga kau best goreng. Kau best goreng ni biji macam mamak masak, saya letak ikan bilis lagi. Kalau kau tanya aku secara peribadi, lunak-lunak ni gabungan Chinese plus Malay punya style masakan. Fusion lah. Sedap. Pekat juga yang buttermilk dia. Yang kita ambil ni adalah mix tau. Dia ada bagi crab stick, sotong ring dan juga udang. Kuat gila ya rasa buttermilk dia. Kau boleh rasa dia punya cebisan-cebisan telur kuning tu yang tak apa pancur. Bapak garing gila. Rumpah ni worth it gila kalau awak order. Tengok. Pekat coy. Yang ni pun menu best seller limited time tau. Smoked duck carbonara serta smoked duck aglio olio. Macam KFC punya rasa tepung. Manguk. Laksa panjang smoked duck. First time ni aku jumpa orang buat laksa panjang diletakkan dengan smoked duck. Dia banyak macam aku makan mie goreng ataupun kuih tiaw goreng version Chinese ni. Ada wok je kat sini. Aroma itik salad ni memang naik Sekejap impak dia ciri-ciri. Aneh-aneh je guna-guna ni sama balado cheese fry. Tapi dia letak juga kat sini ada ayam on top. Allah, sedap dia letak balado ni. Aku sekarang terasa macam makan nasi bersama sambal balado tapi version fries. Sebagai dia punya karbohidrat dia. Terus aku makan nasi karbohidrat tapi juga pada kentang. Ni tak agak. Aku pernah makan kentang sambal balado. Itu kalau kepada fries je lebih kurang. Dia punya vibe dia. Mas, worth it to try lah. Bagi orang rasa nak fusion. Western campur Malay. Sedap pula ni makan. Ni sedap oh. Amplang pandan kelapa dan juga amplang sotong pedas manis. Bismillah. Yang ni macam kita makan keropok sotong. Ni sedap oh. Ni rasa dia macam keropok zaman dulu tu. Dia punya kelapa dia terasa sikit je. Yang pandan pun sikit je. Tapi sedap. Dia umami taste. Kalau kau nak beli, ada kat bawah, okey. Tapi ini dia datang dalam plastik tau. Kita je masukkan dalam bekas. Sebab senang, kedap udara. Nah, tu beli. Nak beli, komen part tu. Awal kan bekas ni.